Quran ni mari susah payah. Kita ni kalau tak saya belajar lagi tak tahu dah. Tak ada ubat dah. Kalau tak saya lagi Quran mari yang susah payah mujahadah nak mari pada kita, sampai pada kita tiba-tiba kita abaikan Quran. Lepas habis ngajar dia kata, "Ustaz, saya tu dah berazam." Tak ada sebut nama kena. "Saya tu dah azam, Ustaz, sebelum mati saya nak tulis Quran. Saya nak peninggalan saya kalau mati, kalau umur panjang, saya nak habis 30 juzuk, nak tulis tangan saya. Dan kalau mati pun ada kenangan kepada anak cucu." Lah ni baru nak habis surah Baqarah baru dia kata. Masya Allah dah. Nak tulis Quran. Dia kata sebelum mati saya niat, saya azam, saya nak habis 30 juzuk Quran ni saya nak tulis sebelum mati. Ada di kalangan kita niat lagu tu? Tak ada orang. Tak ada. Ngeli mana? Tak usah ngeli niat deh. Inilah syafaat terbesar kita ni. Dalam kubur Quran akan tolong kita. Quran ni ada syafaat Allah Ta'ala bagi tahu kan? Daripada hadis Nabi. Jadi sama-samalah kita belajar Quran. Sungguh hak mana ngakut ngajar, belajar lagi. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan husnul khatimah belaka.